selain daripada tiga figura ini, ada maknanya tanah yang disebut yang akan menyemarakkan Islam itu. Antaranya adalah Rayatus Sauda min qibalil masyriq. Panji hitam daripada sebelah timur. Jadi panji hitam Pasir Timur ni satu tempat, maknanya satu keadaan orang-orang daripada timur akan menyemarakkan maknanya kebangkitan Islam itu. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Timur Madinah mana? Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Ini adalah timur. Timur daripada Madinah. So, timur Madinah mana? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat berusaha mengislamkan bangsa-bangsa timur. Ada dua laluan besar daripada tanah Arab ke timur. Satu Silk Route, laluan sutra. Satu Spice Route, laluan rempah. Silk Route ni bermula daripada Xi'an. Ibu kota China sebelum Beijing tu Xi'an. Bermula daripada Xi'an, pergi ke Afghanistan. Pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Pecah pada Ren dan juga Persia. Spice Route ni mana? Spice Route ni bermula daripada Guangzhou sekarang. Daripada Guangzhou, melalui Selat Sunda. Selat Sunda itu bahagian kita. Melalui semenanjung Tanah Melayu. Okey. Naik sampai ke Aceh. Pergi ke Goa. Pergi pecah dua Rum dan juga Parsi. Spice Route. Laluan rempah. Kenapa rempah penting? Antaranya untuk makanan. Makanan ini berkaitan dengan antibody. Antaranya untuk ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Antaranya untuk mengawet makanan. Sebab dulu kalau peperangan, dia bukan berperang, kemudian lepas 2 hari balik, tak. Pergi sampai 1 tahun. Kalau askar tu 100,000, macam mana hari-hari 100,000 punya makan tu? Ada barang-barang yang dikeringkan dengan rempah-rempah. Antaranya ubat luka. Kalau apa itu, rempah sangat penting. Rempah sangat penting. Bukan zaman dulu, sekarang pun sama juga. Okay? Itu laluan rempah. Jadi para sahabat Islamkan bangsa-bangsa timur ini. Kita Nusantara termasuk dalam laluan rempah dan sekalian. So kita Islam. Sebab itu ditemui satu makam di Guangzhou, China. Abi Waqqas. Ada orang berpendapat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi bagi saya dia adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas mengikut kitab Imam Malik, dia wafatnya di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adik dia. Apa ada orang kata itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, itu adik dia. Di depan makamnya tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Tuan-tuan sekalian, China ada sahabat. India awal Islam. Kenapa tiba-tiba kita dapat Islam kurun ke-12? Apa ceritanya? Sebab sejarah itu diubah oleh penjajah. Sebab penjajah tak nak tahu, tak nak kita rasa kita dapat Islam awal. Mustahil. India Islam awal, China Islam awal, lalu orang tengah-tengah ni tak Islam. Mustahil. Sebab itu tanah pertama sahabat turun untuk Islamkan Nusantara ni dekat Barus. Tuan-tuan nanti tulis Barus. Barus ni dekat Sumatera. Barus Barus tu gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Barus kemudian berkembang sampai ke mana-mana di bagian Nusantara kita ni. Sekarang ni banyak dah orang ada kaji balik sejarah macam mana zaman sahabat, zaman Umayyah, zaman Umayyah lagi tak ada hubungan kajian Nusantara ni dengan kajian belah-belah Melayu kita ni. Tuan-tuan. Okey. Pendekkan cerita tuan-tuan sekalian. Spanyol datang dekat Nusantara ini. Dia tumbangkan kerajaan Melaka 1511. 1511 tumbang kerajaan Melaka. Portugis Spanyol berbelatas. Portugis datang 1511.
Saya ada buku kurun ke-18 daripada British. Catatan diterjemahkan catatan daripada Portugis. Ketika tombangnya Melaka, 25,000 rumah-rumah orang Melayu dibakar. And dia ambil precious stone, dia ambil precious metal, maknanya benda-benda metal berapa semua. Dan batu-batu rumah orang Melayu ini didirikan. And Eva Mosa tu didirikan di tapak Masjid Agung Melaka. And tuan-tuan, itu bukan kita claim, itu sejarah. Tuan-tuan tengok TikTok saya pernah tunjukkan buku dia, tulis dia. Dan Sultan kita bukan duduk saja. Sultan kita badly wounded. Maknanya cedera parah. Tak syahid je. Cedera parah. Tak macam, lepas itu kan, Kerajaan Demak tolong Melaka. Kerajaan Demak tolong Melaka, Sultan Demak meninggal di Melaka. Sultan Pati Yunus, tuan-tuan salin nama dia. Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka. Sultan kita badly wounded, cuma tak syahid je. Kan? Waktu tombang Melaka tu, Kerajaan Demak Jawa tolong. Sebab tu kan ada pantunnya. Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Kerajaan Demak, Sultan Kerajaan Demak, Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka. Lawan Portugis. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya dan kenapa Portugis datang ke Malaysia? Di tanah bukan Malaysia, tanah Melayu, tanah kita. Anak-anak kita terkata 3 pun belajar. 3G. Gold, glory dan gospel. Kenapa nak digospelkan anak timur ini? Sebab ada hadis bangsa timur menjadi antara yang menyemarakkan Islam akhir zaman. Dia nak kafirkan balik. Sebab dia tahu hadis Nabi SAW. Yang mana itu gold, gospel dan glory. Gold, kenapa gold? Kita boleh menanjung tanah Melayu ni disebut oleh orang-orang Rom, Ptolemy kurun kedua, dipanggil Aurora Kersani ataupun Golden Kersani, semenanjung emas. Tuan-tuan sekalian, setiap tahun negara kita, kalau Sultan Malaysia, dia tak banyak tau melahirkan emas dalam 20 tan je lah. Lebih kurang, negara lain lagi banyak. Tapi emas kita purity dia tinggi. 90% lebih tanah kita purity tinggi. Usia ke mana-mana tempat ke tuan-tuan sekalian, emas dia 50%, 75%. Jadi dia kena refinery banyak untuk dapatkan 916, 999 tu kena banyak. Emas kita memang tinggi tuan-tuan sekalian. Dan saya bukan nak kempen orang Kelantan. Emas Kelantan memang lebih, kalau 916 tu lebih daripada 91.6% sebenarnya. Kita orang Islam, kita jual 916, nanti kalau terkurang macam mana? Dia lebihkan sikit. Saya bukan nak kempen orang daripada Kelantan tu, saya bukan penjual emas tapi itu fakta yang tuan-tuan boleh baca. Kenapa emas kita tu tinggi? Sebab kita Golden Kersani. Orang Rom kurun kedua tulis Aurora Kersani, Ptolemy. Tuan-tuan tulis nama dia. Cari nanti. Aurora Kersani. Dia tulis mengenai sebenarnya tanah Melayu. Sebab emas kita memang kualiti. Masalah emas dia 750 je. 750 gram. Mana 75% saja. Sebab tu dia tak ada kemahiran emas yang lebih daripada 75%. Belah kita memang ada kemahiran emas. Jadi gold, gospel dan juga maksudnya glory. Memang dia nak apa nama? Memang dia nak kafirkanlah bangsa timur ini. Tapi tak berjaya tuan-tuan sekalian. Macam mana saya selalu sebut. Di Nusantara ni ada 2 tanah. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Dipanggil Malay Archipelago dengan Java Archipelago. Archipelago Jawa ni daripada Jakarta ke bawah, Malay Archipelago ni lagi besar. Di Sumatera atau semua Malay Archipelago, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa, kemudian kepulauan Melayu, Sulawesi, Bugis, itu semua suku-suku Melayu, Kalimantan, itu suku-suku Melayu, dan yang lain-lain tu. Itu semua suku-suku Melayu tu. Jawa Archipelago ni ke bawah tu, itu adalah maknanya mana bangsa mana orang Jawa lah. So ada 2. Hari-hari saya minum Pepsi. Coca-Cola, hari-hari Coca-Cola.
Walaupun belum disabitkan secara pasti dan sahih, tapi bila hak ni kata ada, hak ni kata tak ada, dia jadi apa tu? Jelas ke syubhah dah? Dia jadi syubhah. Kalau syubhah, cuba elakkan. Bila dah ada orang kata ada yang menafikan, benda tu dah jadi syubhah lah tu. Bila syubhah, cuba elakkan. Kalau kita nak jagalah, kalau tak mau jaga, bukan kata hak syubhah, hak tak syubhah pun kita lantak. Kalau hak tak mau jaga. Begitu juga tentang benda-benda syubhah yang lain. Kadang-kadang kita sebut tentang babi dulu. Tentang babi. Hari ni, bila pure babi, siapa-siapa pun tolak kan? Betul ke tak? Ustaz, sila makan daging paprik babi. Agak-agak siapa nak makan? Tak ada siapa nak makan. Tom yam babi, tak ada siapa nak makan. Daging masak merah babi, tak ada siapa nak makan. Semua kita tolak sebab kita tahu dia haram. Tapi kalau dia bubuh dalam bentuk gelatin lemak-lemak dalam kek, ustaz, kek resipi terbaru saya. Agak-agak lagu mana? Ni boleh termakan ni. Resipi kek terbaru dari saya. Dalam ni tak tahu lagi apa, tapi sebab bunyi dia kek, tak bunyi babi dah. Tapi kalau kata kek bergelatin babi, bunyi babi saja tolak. Tapi dengan kek tak apa. Aiskrim mungkin ada benda syubhah tu, tapi sebab aiskrim ustaz, okey, tak ada masalah. Aiskrim, makan aiskrim, makan roti, makan kek, makan coklat, makan tu. Anda ingat tak ada agenda dah untuk benda ni? Ada. Sebab dasar paling besar untuk kemusnahan rohani secara total adalah makanan. Rosak kerohanian umat Islam yang paling besar sebab makan. Kadang-kadang kita makan benda halal dah, tapi sumber pula tak halal. Makan ayam goreng, halal tak bang? Halal. Makan daging lembu, halal tak halal? Halal. Tapi baru tadi menang judi. Aku menang judi tadi belanja ayam goreng. Aku menang judi tadi belanja daging lembu. Makanan tu halal, tapi bila sumber tak halal dia jadi. Sebab tu bila di hari kiamat besok, kelak di hari akhirat, hak lain semua Allah tanya satu perkara. Apa yang tanya dua benda? Umur kita satu kan? Umur kita satu, amalan kita satu, tapi harta kita sumber dari mana dan ke mana kita salurkan dia. Sumber betul, salur betul, alhamdulillah. Sumber betul, salur tak betul pun tak boleh. Masuk tak betul, salur betul pun tak boleh. Contoh, nak pi haji. Nak pi haji bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi duit tikam 4 nombor minggu lepas. Dapat 2 juta contoh. Bukan kata dia seorang nak pi. Dia charter satu kapal terbang, satu kampung dia belanja. Meh ikut saya. Saya charter satu kapal terbang. Mari kita pi umrah. Tempat yang dia nak pi elok baik, tapi duit sumber tak baik. Kadang-kadang sumber tu baik, tempat dia pula tak baik. Aku baru dapat gaji tadi, bagus. Tapi jom kita pergi danduk sikit, ronggeng sikit, minum-minum sikit. Bagus dah masuk, tapi tempat yang nak pergi. Nampak? Baik. Antara kelompok yang keempat, kelompok yang ketiga ni, hak ni lah nak perlu padan dengan event. Event hak nyata, event hak tak nyata, macam hadis-hadis tadilah. Hadis Imam Mahdi banyak mutawatir, tapi sampai hari ini anda kenal ke tak Imam Mahdi? Tak kenal, saya pun tak kenal. Tapi pemberitaan, penceritaan tentang peribadi dia, tentang susuk tubuh dia, kita kenal tak? Kita tahu Nabi cerita. Nabi cerita antara sifat dia apa? Dahi luas. Okeylah, adalah satu dahi luas. Lepas tu apa lagi? Hidung mancung. Hidung tak mancung, kalah dah, fail terus. Apa lagi? Gigi dia tak tersusun. Gigi dia jarang-jarang tak tersusun. Telinga dia telinga pepes.
Tahu telinga pepes lagu mana? Telinga pepes tahu? Macam telinga saya ni. Tak tengok betul-betul telinga orang biasa dia lagu ni. Tapi bukan saya lah, saya nak tunjuk contoh telinga pepes. Telinga pepes tu dia tak betul. Dia gelembung naik ke depan. Okey, lagi disebut apa? Semua benda-benda ni mungkin boleh ada pada orang lain, betul? Dahi luas, ramai orang dahi luas. Dan ramai orang boleh mengaku. Gigi tak betul, gigi tak tersusun. Ramai orang gigi tak tersusun. Ramai orang boleh mengaku. Telinga pepes, ramai orang telinga pepes. Dan ramai orang boleh mengaku. Tapi satu benda je payah orang nak mengaku. Tang mana? Tang mana? Hak sama macam Nabi Muhammad. Dia ada cok kat belakang. Hak cok ni payah nak buat mudah-mudah tak? Payah nak buat cok ni. Hak dahi luas, semua dahi luas. Hidung mancung, ramai hidung mancung. Gigi tak sama, telinga pepes. Hak lain semua orang boleh ada. Tapi hak cok di belikat dia tu, payah orang nak ada. Orang mungkin boleh cipta tapi tak seasli dan setulin yang dimiliki oleh Imam Mahdi. Jelas pada kita sifat-sifat dia. Keturunan keluarga Nabi tu ni, tapi hakikatnya sampai hari ni kita tak kenal. Adakah dengan kita tak kenal? Ada ke tak ada dia ni? Kita nak buat lagu tu ke? Boleh percaya ke tak boleh percaya ni? Payahlah nak cari lagu ni. Memang dia nak suruh payah cari. Kalau senang cari apa jadi? Senang cari, senanglah dia kena mati. Senang cari, senanglah dia kena bunuh. Imam Mahdi akan dilahirkan di seksyen 4 tambahan. Rumah depan surau. Hadis Nabi sebut lagu tu. Dia pun tik. Okey, kita akan lancarkan peluru berpandu pada rumah depan surau, surau Ikhlas seksyen. Gedegang. Habis kita. Dia buat tu nak suruh kita pun cari, orang kafir pun pening. Sat kata lagu ni, sat kata lagu ni, sat hadis mari lagu ni. Sat ni dia nak suruh pening dah. Begitu juga Dajjal. Kenal tak siapa Dajjal? Sifat Dajjal kita tahu, perangai Dajjal kita tahu, tipu daya Dajjal Nabi cerita. Tapi tuan dia, hakikat Dajjal, tahu tak? Kita pun duk tunggu hak mata sebiji tak? Mana hak mata sebiji ni? Semua mata 2 biji. Lepas tu duk tunggu apa lagi? Dajjal ni mungkin macam monster, macam raksasa besar tak? Lebih sikit pada kita. Tak juga jumpa. Dajjal ni orang macam kita. Dan sifat Dajjal ni, dia boleh menyamak macam-macam. Dia boleh jadi ustaz tak? Dia boleh jadi ustaz. Dia boleh jadi ulama. Dia boleh pakai serban. Dia boleh pakai kopiah. Dia boleh pakai jubah. Sebab tak ada orang kenal dia. Tak ada orang tahu siapa pun dia. Dia boleh datang bawa fitnah. Dia boleh datang bawa penipuan. Tapi berita tentang dia, keberhatian-berhatian tentang dia dikhabarkan oleh Nabi. Berhati-hati. Nabi kata, kalaulah dia muncul pada zaman aku hidup, akulah yang akan defend, yang akan mempertahankan kamu semua dari dia. Tapi sebab dia muncul bila? Lepas Nabi wafat, lepas Nabi meninggal. Jadi masing-masing jagalah hal masing-masing, jagalah keimanan masing-masing. Jaga iman, jaga iman, jaga iman. Sebab fitnah paling besar yang akan dibawa sewaktu mengiringnya Dajjal keluar ialah fitnah duhai mak. Apa dia fitnah duhai mak? Yang disebutkan oleh Sahih Muslim. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal kebaikan, amalan soleh sehingga datang fitnah pada kamu. Dan fitnah itu datang seperti kepingan-kepingan, potongan-potongan yang malam yang gelap gelita. Kalau cerah lagu ni, senang tak nak kenal? Senang. Cerah lagu ni, senang tak nak pasti? Kenal. Tapi pak tutup lampu, tak ingat dah siapa duduk kat tiang tadi, siapa duduk kat cermin tadi, siapa duduk belakang tadi. Walaupun sebelum ni kita kenal, tapi pak gelap, siapa? Tak ingat aku siapa duduk sana, siapa? Pening ke tak pening? Pening.
Apa yang boleh bawa pada fitnah kegelapan malam ni? Seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan beriman dan petangnya dalam keadaan kafir. Pagi tadi beriman, petang karang jadi kafir. Maksudnya kemusnahan dan pengikisan akidah yang begitu bejat dan teruk, sampai Rasulullah mengistilahkan iman dan tauhid itu boleh hilang dalam masa cuma satu hari saja. Pagi tadi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Tapi sedap tak apa yang berlaku? Dan fitnah ini perlukan perincian, fitnah ini perlukan penghuraian. Dan fitnah inilah sedang duk kikis akidah kita sekarang. Dan disebut dalam sebuah hadis yang panjang. Saya sebut secara pemaknaan sahaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Al-Faruq Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Satu hari aku bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berbincang-bincang. Dan antara topik utama ialah kami membincangkan pelbagai jenis fitnah. Dan Rasulullah turut menyertai kami berbicara tentang beberapa jenis fitnah. Dan antara yang disebut paling awal oleh Rasulullah ialah fitnah ahlas. Apa dia ahlas? Hilsun. Apa dia hilsun? Pelana kuda. Tahu pelana kuda? Kan atas belakang kuda tu ada pelana. Apa kena mengena fitnah dengan kuda? Apa kena fitnah dengan pelana? Maksudnya fitnah ini begitu dekat, fitnah ini begitu rapat. Gambaran dia ialah atas belakang kuda pelana, bawah pelana belakang kuda. Rapatnya, dekatnya fitnah ini. Fitnah ahlas ini, ada setengah ulama-ulama memberi komentar bahawa fitnah ahlas ini bermula selepas kematian dan kewafatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Selepas Umar meninggal, inilah dianggap oleh sebahagian ulama mengomentar hadis ini sebagai hadis fitnah tentang ahlas. Sebab ada dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar, sesungguhnya antara kamu dan fitnah itu ada pintu yang menjadi penghalang. Sesungguhnya antara kamu dan fitnah itu ada pintu yang menjadi penghalang. Maksudnya, kalau kita katakan dalam sebuah bilik, dalam bilik ni penuh dengan fitnah. Fitnah ni nak keluar dah. Duk main berkeliaran dalam tu, duk main berlegak-legak dalam tu. Kami ni fitnah, kami ni fitnah, kami ni fitnah, kami nak keluar. Tapi ada pintu. Siapa pintu tu? Umar. Sebab ada Umar, fitnah tu tak keluar. Tapi lepas Umar wafat, Umar meninggal, pintu tu seolah-olah tercabut. Fitnah tu keluar. Bila fitnah tu keluar, dia tak pernah berhenti sampai hari ini. Rasulullah mati biasa, Abu Bakar mati biasa, Umar mati lagu mana? Dibunuh. Uthman dibunuh. Ali, Hasan, Husin, Abdullah bin Zubair, semua dibunuh. Fitnah ni tak pernah berhenti sejak kewafatan Umar sampailah ni fitnah pembunuhan, fitnah pelarian dan fitnah kematian. Fitnah ahlas juga dikategorikan sebagai fitnah kematian, pelarian dan peperangan. Hari ni banyak tak peperangan berlaku? Banyak. Otomatik bila perang ada hak hidup, ada hak mati. Hak mati, mati. Hak hidup kalau tergadai negara jadi pelarian. Dan hari ini masih berterusan fitnah ini. Kemudian Rasulullah sebut tentang fitnah as-sarra. Apa dia fitnah as-sarra? Asap, debu, kotoran yang datang dari bawah kaki salah seorang ahli baikku. Dia mengaku daripada aku tetapi bukan daripada aku. Sesungguhnya waliku hanyalah dari kalangan orang-orang yang bertakwa.
Fitnah sarrak ni tak tahu nak kata apa. Tapi ulama seperti Imam Ali Al-Qari memberi komentar bahawa dia adalah fitnah kesenangan, fitnah kemewahan, fitnah apa ni kita kata melimpah ruahnya harta, kemewahan dan kesenangan kepada manusia yang menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Senang hidup tapi dah jauh daripada Allah. Tak sakit, sehat berpanjangan, sehat berterusan, tapi jauh daripada Allah. Harta bertimbun, jauh daripada Allah. Kesenangan banyak, tapi tak ingat Allah. Harta banyak, tapi lupa pada Allah. Ni fitnah as-sarra, mengikut pandangan ulama tadi. Kemudian baru disebut fitnah duhaimat. Fitnah duhaimat tu yang tadilah, yang dia datang seperti potongan-potongan dan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita, sehingga sukar untuk kita pastikan yang mana betul, yang mana salah, yang mana nyata, yang mana tak nyata, yang mana jelas, yang mana tak jelas. Fitnah tu sedang duk bermain dan berlega dengan kita lah ni, walaupun dajjal tak keluar lagi. Kadang-kadang hari ni kita terima satu berita, sukar bagi kita nak memastikan betul ke tak, betul ke tak ni. Sebablah ni dia banyak fake. Tahu tak fake? Tahu apa fake? Bukan fakah, bukan fakah tu F-A-K-E, fake. Hak orang boleh buat. Kadang-kadang muka kita bersalam dengan orang lelaki asalnya, tapi aku nak perkenal lah ustaz ni, dia pergi buang gambar hak lelaki kita bersalam, dia bubuh pula dengan perempuan cantik, hak seksi pula dah. Tengok ustaz Auni bersalam dengan gadis seksi. Padahal hak betulnya dengan pengurusi surau Al-Ikhlas, asal gambar. Tapi nak kenal macam-macam lah. Dah, orang buat lagu ni saja dia buat keluar sampai keluar api. Dia punya troll, padahal tak keluar api pun. Okey. Kita ni 9.30 hak lain punya ni. Boleh pergi lagi ke? Ke puas dah? Okey. Hak betulnya kita nak cerita ialah panjang benda ni. Kena pergi USJ esok boleh tak? Masa dah berapa lagi pengurusi? 15 minit. Okey, tak apalah. Nanti yang tu kita sambung USJ. Esok duha USJ, malam esok Masjid Shah Alam. Kalau siapa nak pergi lah. Saya tak paksa, saya tak suruh. Okey. Kita tengok rentetan daripada benda-benda tadi. Kadang-kadang orang nak, dalam agama ni perlu ada logik. Orang dalam agama ni kadang-kadang nak rasional. Selama mana rasional boleh kita padankan dengan agama, selama mana rasional ataupun logik ini kita boleh padankan dengan agama. Contoh, dalam agama ni ada tak benda yang anda fikir semua logik, atau ada yang logik, atau ada yang tak logik? Bukan tak logik, maksudnya tak mampu difahami dengan akal. Bahasa yang lebih cantik. Bila kita nak faham agama ni, ada yang kita boleh faham dengan rasional akal, logik akal, ada yang tak mampu kita nak fahami. Sebab tu awal-awal surah Al-Baqarah, antara sifat orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang bertakwa ialah kita digesa, disaran, disuruh beriman dengan perkara yang gaib. Antara perkara gaib ialah Allah. Perkara gaib malaikat, perkara gaib kitab, perkara gaib nabi-nabi, perkara gaib hari kiamat, perkara gaib qada dan qadar. Jadi kadang-kadang ada orang tanya, macam mana nabi dan rasul boleh gaib? Macam mana kitab tu boleh gaib? Sedangkan kitab kita duk baca hari ni. Baik, maksud gaib faham tak pada kitab dan nabi? Maksud gaib pada kitab dan nabi, kita tidak hidup bersama dengan zaman nabi dan waktu kitab itu diturunkan. Bukan dia tergaib, bukan dia tu hilang. Waktu Nabi Adam dulu, kita hidup zaman dia ke? Tak, maksudnya kita gaib pada masa Adam. Masa Nabi Nuh kita duduk atas kapal sekali dengan dia ke? Tak, maksudnya kita gaib zaman Nabi Nuh. Masa Nabi Musa dulu, waktu lari, kita lari sekali dalam laut hak terbelah ke? Tak, kita gaib zaman dia. Waktu Nabi Ibrahim dulu, kita duduk dalam api, kena bakar sekali dengan dia ke? Tak.
Semua tu benar, semua tu nyata, semua tu pasti, tapi dia gaib daripada zaman kita. Tapi ilmu dan pengetahuan tentang dia tak pernah gaib. Begitu juga dengan kitab. Walaupun Al-Quran sampai pada kita hari ini, tempoh dan waktu penurunan dia zaman kita atau zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad. Kita tak ada waktu penurunan tu. Kita tak ada dengan sahabat-sahabat Nabi. Tu maksud gaib. Tapi Quran hak Nabi tinggal, hak sahabat tulis, hak sahabat cetak, hak sahabat bukukan tu masih terus kekal dengan kita. Antara yang menjadi pattern orang bertakwa, inilah meletakkan antara manusia unggul dengan tak unggul, ialah tang percaya kepada hal gaib. Payah nak percaya hal gaib ni. Payah, bukan senang. Kalau senang tak ada lah orang jadi ateis. Kalau senang tak ada lah orang tak percaya pada Tuhan. Kalau senang tak ada lah orang tak percaya pada malaikat. Sebab iman itu sendiri pun nampak atau tak nampak? Abang nampak tak iman abang? Tapi boleh ukur tak? Dia ada kayu ukur dia. Iman kita biasa macam mana? Yang Nabi sebut iman ni boleh naik dan turun. Iman ni boleh naik dan turun. Orang tua dulu kalau dia buka kitab tauhid, dia kata iman taik, imam taik kucing. Pernah tengok taik kucing? Dia macam coklat celagi tu. Besar kecil, besar kecil. Dia bulat-bulat tu kan. Bulat kecil. Iman kita lagu tu lah. Taik kuat dia besar. Lepas tu taik kecil dia cekang. Besar cekang, besar cekang. Panggil iman taik kucing. Tengok ketawa. Taik kucing dah tengok tak? Takut kucing pun tak pernah tengok. Bila sebut pasal kucing, Allah, kucing pula dia keluar. Tak apalah, sambil-sambil lalu. Ilmu kucing orang sini ada tak? Orang sini ada tak ilmu kucing? Ada tak? Ilmu kucing orang sini ada? Baik, saya sebut ilmu kucing. Kucing ni basic dia ada berapa color? 4 color saja. Tak lebih Putih, hitam, kelabu, oren. Pernah jumpa kucing warna biru? Pernah jumpa kucing warna merah? Tak ada. Kalau kita jumpa warna biru, hijau dan oren tu cuma waktu pilihan raya. Tu pun orang spray saja. Bukan warna asal. Hak betul dia cuma putih, hitam, kelabu dan oren. Ilmu pertama, kalau kucing tu satu color, putih semua, hitam semua, kelabu semua, oren semua, satu color, dia ada 2 jantina. Maksudnya ada kucing jantan, ada kucing betina. Kalau kucing tu bercampur 2 color, contoh kelabu dengan oren, hitam dengan putih, ataupun mana-mana warna tapi 2 color, dia juga ada 2 jantina. Ada lelaki, ada perempuan, jantan betina. Tapi kalau kucing 3 color, hitam, putih, kelabu, oren, putih, kelabu ke 3 color, jantina hanya dimiliki pada kucing betina. Tak ada kucing jantan 3 color. Tak ada kucing jantan 3 color. 3 color hanya ada kucing betina. Tak percaya boleh cek. Kalau siapa bela kucing, lagi cepat boleh cek. Kalau siapa tak bela, balik nanti lalu kat tepi-tepi jalan tu boleh usah-usah. Tapi tengok saja, jangan duk main akak ekor tu, orang kata lain pula tak. Apa ni balik kuliah ustaz duk akak ekor kucing ni nak buat apa? Tapi ada tak kucing 4 color sekaligus? Pernah tengok tak? 4 tu pada batang tubuh dia satu. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Paling banyak 3 lah. Walaupun basic dia ada 4, tapi tak pernah lagi jumpa 4 color tu sekali. Baik, okey. 3 color tadi hanya ada pada betina, tak ada jantan. Tiba-tiba kita turun buang sampah, duk buang sampah tu, mari pula geng-geng alley cat ni dah. Tahu alley cat? Bukan alley cat Dewi Arumugan tu. Alley cat asal, apa maksud alley cat? Kucing liar, kucing jalanan kan. Kucing tong sampah ni. Tiba-tiba ustaz saya jumpa 3 color tapi cek jantan ustaz. Ustaz kata hari tu hanya milik betina, tapi saya cek ni betul confirm jantan.
Kalau jumpa kucing 3 kala jantan, 99.9% kucing tu mandul. Jantan 3 kala 99.9% dia mandul. Jantan tapi dia mandul, tak boleh mengandungkan kucing betina yang lain. Okey. Tiba-tiba parking belakang kedai mamak sebagai contoh, tengok kucing 3 kala ustaz, kemudian jantan, kemudian tengok sebelah dia tu ada kucing betina mengandung. Kita pun tanya mamak, mamak ni kucing jantan ni kan sebab kucing ni mengandung? Betul, kucing jantan ni lah sebab kucing betina ni mengandung. 3 kala jantan boleh mengandungkan kucing betina yang lain. Sebab banyak kopi-kopi radik hatta habis dibuang di belakang tu, dia minum. Jadi menambahkan kekuatan dan power kucing tu, jadi boleh mengandung. Ni saya nak bagi tahu betul. Sehuduh mana rupa kucing tu, seburuk mana rupa kucing tu, itulah kucing paling ajaib atas muka bumi. Kucing yang 3 kala jantan mampu mengandungkan kucing betina lain, itulah kucing paling ajaib. Anda carilah kalau jumpa, kalau dapat. Huduh pun tak apa, tu memang pelik sekali. Tapi nak cari hak 3 kala jantan pun payah dah bang. Nak cari hak jantan boleh mengandung lagi payah. Lepas tu satu lagi jenis orang suka makan makanan berasaskan tulang. Biasanya apa masalah kita hadapi? Orang suka makan ikan. Antaranya kadang-kadang kalau gelojoh dia tercekik tulang. Tercekik tulang. Jawapan dia ialah macam mana? Kalau amalan orang tua tak ada dalam Quran, tak ada hadisnya, ni amalan, pengalaman orang tua. Cari kucing, diaulakan, diutamakan kucing hak orang bela. Kalau kita tak bela, carilah jiran. Mana jiran-jiran hak bela kucing tu, saya nak pinjam sat. Nak buat apa? Sebab saya terlekat tulang. Ambil kucing tu, berhadapan dengan kita, pegang celah kepak dia ni, celah ketiak dia ni. Kemudian ambil tangan dia tu, usap. Usap kata-kata terlekat kat sini, baca selawat 7 kali, usap. Allahumma salli alaihi wasallam, usap. Moga-moga tulang tu turun, tulang tu terlepas. Tapi pastikan satu benda, waktu pengusapan tu berlaku, tangan dia lagu ni. Kalau tangan dia lagu ni, alamat dia kena buat pembedahan plastik. Usap masa dia tak buka, relax. Jangan ada kerang. Tak ada apa tu. Ni amalan orang tua. Kalau jadi, jadilah. Bukan kata confirm jadi, sure jadi. Tapi orang tua selalu duduk buat lagu tu lah. Satu lagi, antara kucing ni, binatang yang kita tengok dia kambus najis dia, tak ada binatang lain dah. Pernah tengok lembu berak dia kambus? Tak pernah. Gajah tak pernah. Sebesar-besar tahi gajah, tak pernah dia kambus. Walaupun kadang-kadang orang guna tahi gajah untuk apa? Untuk buat ubat makan banyak. Tahi gajah tu, hak kering kita boleh simpul jadi macam tali ikat kat pinggang. Tak pernah tengok orang tua dulu, kalau dia nak makan banyak, dia simpul tahi gajah. Banyak lagi ni, tak tahu ni. Cerita orang tua-tua dulu, tahi gajah kering dia jumpa dalam hutan tu, dia simpul-simpul buat macam kita dandan rambut anak kita tu, silang, dia buat ikat pinggang, dia belik. Kalau dia makan, memang makan macam gajah sungguh. Betul, dia memang makan banyak.